Stop kita, kita singgah Temerloh dulu untuk makan ikan patin. So tempat yang kita nak makan ni dekat Go Bang Maju Tol. Okay, so jom kita masuk. Dah habis makan. Sekarang pukul 4. Ngam-ngam pukul 4 1 minit. Kita akan bergerak ke Kuantan, ke Pantai Balok. So dalam sejam setengah lagi. Dan cuaca hari ni sangat panas guys, 34 darjah Celsius panas gila. 34. Sedap ke makan aiskrim? Sedap. So kalau korang dah makan dekat Gobang ikan patin ni, lepas makan tu korang boleh scan QR. Dekat meja tu ada QR code. Korang scan, bagi review, korang boleh claim aiskrim. Sekarang kita dekat Kuantan, dekat Pantai Balok. Betul tak? Pantai. Look at the horizon. Dekat sini guys ada kuda. Lagi boleh. Kita boleh ambil gambar dengan kuda and kita boleh naik RM20, 15 minit satu round. Jiwa camp. Jiwa camp. Oh, kat sini boleh piknik RM60. Pukul 8 pagi sampai 11 malam. So korang boleh piknik dekat sini. Ada tapak-tapak ni, nampak ada tali-tali tu. Satu tapak RM60. Hello guys, good afternoon from Kuantan. So sekarang dah pukul 2, dah pukul 3 suku dah. Kita baru nak pergi lunch dekat Celup Tepung. So nanti kita akan bawa korang pergi tengok tempat Celup Tepung ni. Depan ada nice view. Depan ni dia dekat macam Jeti nelayan. Okay, jom.
Sekarang kita dekat Menara Kuantan 188. Dekat sini ada skywalk juga. So kita nak pergi tengok harga dia berapa. So Kuantan 188 ni Isnin hingga Khamis 10 pagi sampai 10 malam, Jumaat hingga Ahad 10 pagi sampai pukul 12. Hari ni kita belajar sejarah sikit pasal sejarah Mat Kilau. So kita akan naik ke galeri Mat Kilau. Kita sekarang dekat Kuantan bawah tu. 188. Macam-macam. Oh, panas. Okay, ambil video ni record ni. Ada turun tu. Gaya, you pergi situ record. Bismillahirrahmanirrahim. Kau lah dia. Ini kat luar tadi ya? Ha. Tu belah jalan. Alah kan mak tak nak tadi yang outdoor. Selamat datang ke galeri Mat Kilau. So galeri Mat Kilau dekat Kuantan 188 arah 1. Ini galeri Mat Kilau. Ni apa maksud dia? Ini adalah intipati dari objek yang diletakkan pada karya. Pelukis cuba menginterpretasikan jiwa serta perasaan kanak-kanak. Hi guys, welcome back to the channel. Welcome back to the channel. We are heading to pantai. Pantai what? Pantai sayang. What pantai? What pantai? What pantai? Pantai Pelindung. Pantai Protection. Protection Beach. Sekarang ni kita dah sampai di Cafe Makna Kuantan. Makna Kitchen. Okay guys, kita dah sampai. Sebenarnya tadi kita nak pergi Pantai Pelindung, nak tengok penyu besar tu, penyu batu. Tapi kita kesuntukan masa. So kita tak jadi pergi Pantai Pelindung. So kita harus pergi Kitchen Makna nak kopi-kopi tepi pantai.
sekarang kita berada di Pantai Batu Hitam, okay, Kuantan. Betul. Oi. Oi. Jom kita nak pergi ke mana tu kan soal foto. Pusing. Batu dia bagus. Lumpur. Betul. Bau lumpur. Sayang, sini. Oi. Sini. Tak tengok. Apa tak tengok? Batu-batu dia ketam lah. Dia ketam. Asal takut ke? Jom guys. Kita jumpa ikan. Bangkai ikan. Ikan buntal tak tahu. Kat sini pun ada kafe juga, Ulik Cafe. Dan dekat sebelah Ulik Cafe ni kita ada Siba Celek Tepung. So, seterusnya Seterusnya kita akan balik ke hotel dan mandi mandar, and then kita balik balik KL. So that's all for today. Kita punya short escape to Kuantan. Muka dah letih gila dah. Muka dah berminyak. Saya larat ke nak drive balik? Larat 3 jam. Larat sampai ni Gombak. kita tukar. Sampai Gombak.